Kontroversi hangat yang menggemparkan pentas bola sepak Asia Tenggara akhirnya terjawab. Dalam suasana penuh tanda tanya dan spekulasi, Johor Darul Ta'zim kini menarik nafas lega apabila ASEAN Football Federation tampil dengan keputusan rasmi yang bakal mengubah persepsi ramai. Konfederasi Bola Sepak Serantau, ASEAN Football Federation (AFF), akhirnya merungkai segala spekulasi dan kekeliruan apabila mengesahkan bahawa Johor Darul Ta'zim (JDT) tidak bersalah dalam isu penyertaan pemain yang sebelum ini menjadi perdebatan hangat dalam saingan Shopee Cup 2025-2026. Pengumuman ini hadir menerusi satu surat rasmi bertarikh 14 April 2026 yang sekaligus menamatkan tanda tanya yang berlegar dalam kalangan penyokong bola sepak Asia Tenggara. Keputusan tersebut bukan sahaja memberi kelegaan kepada kem JDT, malah turut mengukuhkan reputasi kelab itu sebagai sebuah organisasi profesional yang sentiasa mematuhi peraturan pertandingan. Dalam nada yang tenang namun tegas, AFF menjelaskan bahawa siasatan menyeluruh telah dijalankan terhadap semua aspek berkaitan kes ini. Proses tersebut bukanlah sesuatu yang singkat atau mudah. Ia melibatkan penelitian dokumen, semakan peraturan, serta rujukan kepada prosiding antarabangsa yang berkaitan dengan beberapa pemain yang menjadi perhatian. AFF menegaskan bahawa tempoh siasatan yang agak panjang adalah perlu bagi memastikan setiap keputusan dibuat secara adil, seimbang, dan telus. Ini penting bagi menjaga integriti pertandingan serta memastikan tiada pihak yang teraniaya akibat keputusan yang tergesa-gesa. Hasil daripada penilaian menyeluruh terhadap maklumat, dokumen sokongan serta peraturan yang berkaitan, kami mendapati tiada asas prima facie untuk meneruskan sebarang tindakan, jelas kenyataan tersebut dengan nada yang jelas dan meyakinkan. Keputusan ini membawa maksud bahawa tiada bukti kukuh yang menunjukkan JDT telah melanggar mana-mana peraturan di bawah Kod Disiplin dan Etika AFF. Dengan kata lain, segala dakwaan yang sebelum ini berlegar hanyalah spekulasi yang tidak berasas. Salah satu perkara utama yang menjadi fokus siasatan adalah isu dokumen pemain. Dalam dunia bola sepak moden, keabsahan dokumen seperti status kewarganegaraan dan pendaftaran pemain adalah aspek yang sangat kritikal. Sebarang kesilapan atau penyelewengan boleh membawa kepada hukuman berat, termasuk penyingkiran daripada pertandingan. Namun begitu, AFF mengesahkan bahawa tiada sebarang dokumen palsu atau dipalsukan telah dikemukakan oleh JDT sepanjang proses pendaftaran pemain. Kenyataan ini sekaligus menepis segala tuduhan yang cuba mencemarkan imej kelab tersebut. Lebih penting lagi, AFF turut mengesahkan bahawa semua pemain yang terlibat memegang kewarganegaraan Malaysia pada waktu pendaftaran dibuat. Perkara ini amat signifikan kerana ia berkait rapat dengan peraturan kuota pemain dalam pertandingan tersebut. Dalam nada yang lebih tegas, AFF menjelaskan bahawa pematuhan terhadap syarat kewarganegaraan adalah elemen penting dalam memastikan keadilan persaingan antara kelab. Oleh itu, pengesahan ini membuktikan bahawa JDT tidak melanggar sebarang peraturan berkaitan penggunaan pemain. Keputusan AFF untuk tidak mengambil tindakan lanjut terhadap JDT adalah satu penutup yang jelas kepada kes ini. Ia memberi gambaran bahawa Badan Induk Bola Sepak Asia Tenggara itu benar-benar komited dalam membuat keputusan berdasarkan fakta, bukannya tekanan atau persepsi umum. Dalam masa yang sama, AFF turut menzahirkan komitmen berterusan mereka untuk memastikan setiap pertandingan di bawah kelolaan mereka berlangsung dengan penuh integriti. Mereka menegaskan bahawa setiap isu akan ditangani secara profesional, telus, dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Bagi JDT, keputusan ini bukan sekadar kemenangan di luar padang, tetapi juga satu pengiktirafan terhadap sistem pengurusan mereka yang cekap dan berdisiplin. Kelab yang dikenali sebagai Harimau Selatan itu sememangnya sering menjadi perhatian, bukan sahaja kerana prestasi di padang, tetapi juga kerana standard profesionalisme yang tinggi.
Dengan keputusan ini, JDT kini boleh kembali memberi tumpuan sepenuhnya kepada kempen mereka dalam Shopee Cup tanpa gangguan luar. Fokus kini beralih kepada prestasi di atas padang, di mana mereka berusaha untuk terus mencipta kejayaan dan mengharumkan nama Malaysia di pentas Asia Tenggara. Bagi para penyokong pula, berita ini pastinya disambut dengan rasa lega dan bangga. Dalam suasana bola sepak yang penuh emosi dan persaingan sengit, keputusan seperti ini memberi keyakinan bahawa keadilan masih menjadi keutamaan. Secara keseluruhannya, kes ini menjadi satu pengajaran penting kepada semua pihak dalam dunia bola sepak. Ia menunjukkan bahawa setiap tuduhan perlu disokong dengan bukti yang kukuh, dan setiap keputusan perlu dibuat berdasarkan fakta yang sahih. Dengan nada yang perlahan tetapi penuh makna, kita dapat melihat bahawa bola sepak bukan sekadar permainan di atas padang. Ia juga melibatkan aspek pentadbiran, undang-undang, dan integriti yang tidak boleh dipandang ringan. Akhirnya, keputusan AFF ini bukan sahaja membersihkan nama JDT, tetapi juga memperkukuhkan kepercayaan terhadap sistem pengurusan bola sepak di rantau ini. Dalam dunia yang sering dipenuhi kontroversi, keputusan yang telus dan adil seperti ini adalah sesuatu yang amat dihargai. Dan kini, tirai telah dilabuhkan, isu telah pun diselesaikan, kebenaran telah ditegakkan. JDT bebas daripada sebarang kesalahan, dan mereka kini bersedia untuk terus melangkah dengan lebih yakin, lebih kuat, dan lebih bersemangat dalam memburu kejayaan seterusnya.